salam sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Salah satu soalan yang paling kerap saya terima daripada pesakit, ahli keluarga, malah kadang-kala daripada rakan doktor sendiri adalah, apa sebenarnya peranan pakar hematologi? Ada yang menyangka kami hanya melihat keputusan ujian darah. Ada yang beranggapan kami hanya bekerja di makmal dan jarang berjumpa pesakit. Dan tidak kurang juga yang menyangka bahawa jika dirujuk kepada pakar hematologi, ia pasti bermakna kanser. Sebenarnya, tanggapan-tanggapan ini tidak sepenuhnya tepat. Dalam video ini, saya ingin menerangkan secara ringkas tentang peranan seorang pakar hematologi, mengapa seseorang dirujuk kepada kami, dan bagaimana bidang ini berkait rapat dengan penjagaan perubatan seharian. Apakah itu hematologi? Hematologi ialah cabang perubatan yang berkaitan dengan penyakit darah, sumsum tulang dan sistem imuniti. Secara asasnya, ia melibatkan 3 komponen utama darah. Sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh badan. Sel darah putih yang membantu melawan jangkitan. Platelet yang berperanan dalam pembekuan darah dan pencegahan pendarahan. Kesemua sel ini dihasilkan di dalam sumsum tulang. Apabila berlaku masalah dari segi penghasilan, fungsi atau kawalan sel-sel ini, disitulah peranan pakar hematologi. Oleh itu, hematologi bukan sekadar melihat bacaan darah yang rendah atau tinggi, ia adalah tentang memahami mengapa bacaan tersebut tidak normal, apa maknanya kepada pesakit dan sama ada rawatan atau pemantauan diperlukan. Mengapa pesakit dirujuk kepada pakar hematologi? Kebanyakan pesakit dirujuk selepas ujian darah menunjukkan sesuatu yang luar dari normal. Antara sebab-sebab biasa termasuk bacaan hemoglobin yang rendah atau anemia, bacaan sel darah putih yang terlalu rendah atau tinggi secara berterusan, platelet rendah, lebam yang tidak dapat dijelaskan, dan keputusan pembekuan darah yang tidak normal. Penting untuk difahami bahawa rujukan kepada pakar hematologi tidak semestinya bermaksud penyakit yang berbahaya atau kanser. Sebahagian besar kes sebenarnya berpunca daripada kekurangan nutrisi, masalah kesihatan kronik yang lain, jangkitan, kesan ubat-ubatan atau masalah sumsum tulang yang tidak berbahaya. Peranan utama pakar hematologi ialah membezakan keadaan yang tidak membimbangkan daripada keadaan yang memerlukan siasatan lanjut, pemantauan rapi atau rawatan khusus. Ramai yang terkejut apabila mengetahui bahawa sebahagian besar kerja pakar hematologi tidak melibatkan kanser. Kami menguruskan keadaan seperti kekurangan zat besi, penyakit darah keturunan seperti thalassemia, gangguan pendarahan seperti hemofilia dan penyakit von Willebrand, gangguan pembekuan darah serta pesakit yang memerlukan rawatan pencair darah jangka panjang disebabkan masalah jantung dan injap jantung contohnya. Kami juga merawat penyakit darah yang berpunca daripada gangguan sistem imuniti, di mana tubuh menyerang sel darahnya sendiri. Penjagaan ini selalunya bersifat jangka panjang. Ia melibatkan pemantauan berkala, pelarasan rawatan, pencegahan komplikasi dan sokongan berterusan kepada pesakit. Dalam hal ini, hematologi sering bertindih dengan peranan pakar perubatan dalaman, obstetrik, pembedahan dan lain-lain. Pakar hematologi juga merawat kanser darah. Ini termasuk leukemia, limfoma dan multiple myeloma. Berbeza dengan kebanyakan kanser pada organ lain, kanser darah biasanya melibatkan keseluruhan sistem darah dan imun. Oleh itu, diagnosis banyak bergantung kepada ujian darah, pemeriksaan sumsum tulang dan ujian makmal khusus. Rawatan mungkin melibatkan kemoterapi, rawatan targeted therapy, imunoterapi atau pemindahan sumsum tulang. Di banyak sistem penjagaan kesihatan, pakar hematologi berperanan sebagai doktor yang membuat diagnosis serta merancang dan mengendalikan rawatan utama bagi kanser darah. Apakah yang dilakukan pakar hematologi setiap hari? Tugas harian seorang pakar hematologi melibatkan berbagai aspek. Ia mungkin melibatkan sesi klinik pesakit luar,
pengurusan pesakit dalam wad, penilaian keputusan ujian darah yang kompleks serta perbincangan kes bersama pakar pembedahan, pakar obstetrik, pakar rawatan rapi dan disiplin lain. Kami juga menilai keputusan sumsum tulang, merancang rawatan jangka panjang dan dalam banyak kes terlibat dalam rawatan kanser yang agak rumit. Sebahagian besar peranan ini melibatkan analisis menyeluruh masalah klinikal, bukan hanya bertindak balas terhadap satu keputusan darah yang tidak normal. Keputusan darah yang tidak normal adalah perkara biasa dan kebanyakannya tidak berbahaya. Namun begitu, ia perlu ditafsirkan dengan teliti dan dalam konteks yang betul. Jika doktor anda merujuk anda kepada pakar hematologi, ia bukan bermaksud ada perkara yang serius berlaku. Ia bermakna keadaan anda memerlukan penilaian yang lebih khusus. Dengan memahami peranan pakar hematologi, saya harap anda tidak khawatir sekiranya dirujuk kepada kami dan anda dapat berbincang dengan lebih yakin tentang penjagaan kesihatan anda. Jika anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh mengikuti halaman web saya, Facebook dan YouTube. Dalam video-video seterusnya, saya akan menerangkan ujian darah dan penyakit darah yang biasa dengan cara yang mudah dan